korang rasa apa yang membuatkan Politeknik Besut ni istimewa ataupun best? Yang paling best lah, macam tak ada kat tempat lain ke? Macam tu. Fifi boleh beritahu dulu. Bagi Fifi, Politeknik Besut ni yang paling best sebab dia punya facility memang lengkap. Lepas tu bangunan dia memang cantik. Pemandangan dia memang cun. Yang tu memang tak boleh nak dipertikaikan. Kita orang kalau buka pintu je, buka tingkap je, terus nampak bukit yang memang cantik lah, memang high. Tenang je kat sini. Lepas tu kalau bangunan kita pula ada orang bagi istilah Poly AI. sebab dia futuristic. Betul tu. Reka bentuk dia memang macam dalam AI punya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Farisha, host bagi episod pertama Tak Kenal Maka Tak Cinta. Untuk episod pertama ni, saya dan kawan-kawan saya akan menceritakan serba sedikit lah tentang Politeknik Besut. Jadi tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan guest-guest kita pada hari ini. Kita boleh start dengan Fifi. Mungkin perkenalkan diri Fifi terlebih dahulu. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fifi Sufini binti Nasirin. Boleh panggil Fifi je. Saya memang pure Sabahan and saya dekat sini memang ambil kos diploma reka bentuk craft. Okay, terima kasih Fifi. Okay, seterusnya kita ada Amy. Amy, ceritakan sedikit tentang Amy. Okay, so hi, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farami Syazwani binti Max. Boleh panggil Amy. Dan saya juga sama dengan budak sebelah ni. Dari Sabah juga. Oh, datang sekali ni. Datang satu kapal rasanya. Tapi time kat kapal tu tak kenal lagi. Kenal kat Poli. Faham. Dan dekat Poli ni saya mengambil kos Diploma Fashion Batik DBF. Okay, tadi craft, lepas tu ada batik juga. Okay, next one and only jejaka dalam episod kali ni, Haziq. Haziq, boleh cerita tentang Haziq sedikit? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama dia beri Muhammad Haziq Masofi, asal Kelantan, pure. Saya mengambil kos DIT iaitu Digital Technology Information Technology. Tinggal information tu, sorry Okay, tak apa. Okay, Haziq ambil DIT guys. DIT ni IT lah orang kata. Okay, kita dah tahu masing-masing nama masing-masing, belajar apa. Sekarang kita nak tahu dengan lebih dalam sikit lah. Kita nak tahu diorang ni ambil kos diorang tu, diorang belajar apa sebenarnya dan diorang buat apa sepanjang belajar kos diorang tu. Mungkin Fifi boleh ceritakan sedikit tentang kos craft. Boleh. Diploma reka bentuk craft ni sebenarnya kami belajar tentang perabot-perabot kayu. Khususnya lah di Politeknik Besut ni. Tapi sebenarnya banyak lagi yang mendalam kita orang belajar. Macam buat design dari software-software macam AutoCAD, Fusion. Lepas tu belajar drawing, buat design, semua tu lah. Lepas tu memang buat produk tu sendiri. Maksudnya produk tu betul-betul wujud lah. Ya, betul. Guna kayu, epoxy dan macam-macam lagi akan ada selepas ni lah. Faham. Okay, Amy pula macam mana dengan batik, fashion batik? Okay. So dalam kos batik fashion ni, dia ada macam dua major. So fashion satu dan batik satu. So dalam kos ni dari SEM 1 kita akan belajar pasal SEM 1 ada drawing jugalah. Belajar melukis apa semua. So yang tak pandai nak drawing tu, boleh je masuk sebab lecturer kita memang akan ajar. Memang akan mengajar benda tu lah. And dekat batik ni juga kita belajar mencanting batik satu. Dan batik ni juga dia ada macam-macam cara nak buat. Ada batik canting, batik blok dan batik yang guna, ni namanya batik alternatif lah. Batik yang guna tanah. So dia kalau kita dengar pun rasa interesting kan. Tu untuk yang batik lah. So dalam kos ni, dari batik tu, kita buat kain batik tu, kita akan upgrade dia kepada kita buat baju. Oh, faham, fashion kan batik yang korang buat tu. Faham. Menarik. So fashion batik. Dari batik lepas tu buat baju pula. Faham. Menarik. Okay, next Haziq, boleh ceritakan sedikit tentang IT. Tadi kita tahu Fifi dengan Amy ni dia satu jabatan lah kan. Jabatan JRKV ataupun singkatan untuk Jabatan Reka Bentuk Komunikasi Visual. Betul tu. Okay, next, satu-satunya daripada GTMK dan satu-satu kos je yang dekat GTMK. Kita ada DIT. Haziq boleh ceritakan sedikit tentang DIT sepanjang Haziq belajar DIT.
Haziq buat apa je? Boleh ceritakan sikit? Okay lah. DIT ni dia adalah course yang dia cakap di-upgrade selepas DDT course sebelum ni. Yang kita tahu yang pengacara kita sendiri lah yang ambil lah sekarang Ya, ni. dulu saya DDT. Sekarang DDT dah habis, dah tak ada. Sekarang panggil batch tu batch DIT. Yes. Dia baharukan silibus. Dia bermula pada set tahun pertengahan tahun lepas kan. Dia mula. Okay. First yang saya tahu, saya daripada 3 sem saya belajar, dia lebih kurang je. Just tambahan dia to information technology yang cakap secara am. Lebih luas lah. Kalau kita orang dulu di DDT fokus kepada software. Sekarang kalau di IT dia meluas kan, lebih luas. Dia meluas daripada segi etika pun ada, daripada segi apa cakap cyber security tu dia orang cakap banyak lah dia masukkan situ. Jadi orang cakap pengetahuan yang ada yang baru yang sekarang baru lecturer pun baru tahu, kita orang akan tahu juga. Faham semua benda baru lah kiranya yang latest punya. Okay, dah cerita serba sedikit tentang kos masing-masing. Kita nak tahu pula momen yang paling indah sepanjang mereka berada ataupun belajar di Politeknik Besut. Fifi, boleh start Fifi? Fifi start. So bagi Fifi, momen yang paling best selama Fifi duduk dekat sini, belajar dekat sini adalah kenal dengan kawan-kawan yang datang dari macam-macam negeri. Lepas tu momen yang paling best tu, Tak apa. Tenang Bajo. Apa nama? Politeknik Besut hari tu ada buat pertandingan debat dan pidato peringkat polisisi lah. Jadi saya dah masuk dan saya kenal macam-macam kawan dan tim dari Politeknik sendiri berjaya menjuarai, mengambil tempat lah, mencipta nama. Dan tak lupa juga Fifi ni sebenarnya Johan pidato pada waktu tu lah. Mungkin itulah antara momen yang paling manis dan paling mahal lah untuk Fifi kan. Okay, Amy pula macam mana? Bila momen tu ataupun part mana yang Amy rasa paling best lah dekat Politeknik Besut ni? Okay, so yang paling best dan paling tak boleh lupa tu time kita orang SEM 5 ni ada final project kan. So final project ni kita kena buat produk baju tu lah. So satu wanita dan satu lelaki. So dari batik tu kita buat baju dan mungkin sebab dia meja 2 course, so agak susah lah kan untuk gabungkan dan untuk mengendali masa tu untuk siapkan semua kerja tu. And yang paling manis bagi Amy ni yang time kita dengan rakan-rakan sekelas. Sebab time tu rasa macam semua tengah stress dan semua rasa macam tak ada semangat nak buat, but at the same time kita orang akan saling menyemangatkan each other. Korang so ada rasa macam manis lah benda tu. Faham. Dan antara yang orang kata yang paling mahal mestilah waktu Amy orang kata paling banyak menang lah. Jackpot lah orang kata. Tak boleh lupa lah tu. Berapa menang hari tu? 3 tempat pertama penyelia projek terbaik, and then best designer award dan anugerah pilihan pengarah. Hebat tu, 3 sekaligus dia kaut. Tak sia-sialah datang dari jauh kan. Datang lepas tu penat lelah semua. Orang kata ada manis-manis dia kat hujung. Okay. Kalau Haziq pula, Haziq macam mana Haziq? Bila Haziq rasa momen paling best dekat Politeknik Besut ni? Momen paling best saya rasa apabila saya dan rakan-rakan melakukan assignment lah macam tu. Sebab ada gelagat seseorang. Ada bonding korang time tu lah. Yes, ada yang faham. Orang cakap ada yang kurang daripada segi pembuat assignment tu. Contoh dalam presentation dia masih robot. Ada yang takut-takut. Yang macam first time lah tu. Sebab sekarang saya baru SEM 3. Ada lagi 2 SEM. InsyaAllah mungkin ada lagi kenangan yang akan bertambah. Ada tu. Ada tu yang manis-manis tu nanti. Yes. Jadi buatkan saya sekarang ni dah ada banyak. Jadi dalam 2 hari insyaAllah tambah lagi lah. Mungkin akan ada lagi kejadian-kejadian menarik lah. Ada. InsyaAllah ada soon. Okay, saya nak tanya pula, korang rasa apa yang membuatkan Politeknik Besut ni istimewa ataupun best? Yang paling best lah, macam tak ada kat tempat lain ke? Macam tu. Fifi boleh beritahu dulu. Bagi Fifi, Politeknik Besut ni
yang paling best sebab dia punya facility memang lengkap. Lepas tu Tip-top. bangunan dia memang cantik. Pemandangan memang cun. Yang tu memang tak boleh nak dipertikaikan. Kita orang kalau buka pintu je, buka tingkap je, terus nampak bukit yang memang cantik lah. Memang high. Tenang je kat sini. Ya, kan. lepas tu kalau bangunan kita pula ada orang bagi istilah poly AI. Sebab dia futuristic. Betul tu. Reka bentuk dia memang macam dalam AI punya lah. Betul. Okay, lepas tu Fifi ada lagi. Itu je Fifi rasa. Okay, itu je. Amy pula macam mana? So bagi Amy Poly ni best sebab kita Poly baru kan. So student pun tak ramai. And apa yang best tu, kita walaupun macam lain jabatan, kita macam rapat dengan each other. Betul. Walaupun lain jabatan kan. Betul. Kita sikit, kita boleh rapat dengan semua orang, dengan lecturer sekali. So best lah Kita benda rasa tu. macam family kan. Betul. Kat sini memang rasa macam family. Lecturer pun boleh rapat dengan student. Macam kakak sendiri, macam mak sendiri tu. Semua macam baik-baik, rapat, kenal each other, jumpa boleh bertegur-tegur. Betul. Okay, itu yang tak ada kat tempat lain. Ada lagi? Ada lagi yang tadi jugalah. Yang paling Amy suka tu sunset kat sini. Sunset. Kalau stres tengok sunset, hilanglah stres. Faham. Tak apa, nanti sebelum balik, ambil gambar sunset banyak-banyak. Lepas tu nanti kalau rindu tengok Boleh. Haziq pula. Haziq macam mana Haziq? Apa rasa Haziq? Haziq rasa macam Poly ni best part mana? Bukanlah part mana. Apa yang istimewanya Politeknik Besut? Macam tu. Peristimewa Politeknik Besut ni yang first lah. Kalau macam dia orang cakap pasal sunset apa saya. Bagi saya ada satu turn yang orang cakap tak ada sunset, tapi ada satu benda yang orang cakap kalau duduk je rasa tenang. Itu dia cakap angin pantai. Angin pantai gitu, dia relax. Tak tengok apa, just relax. Bayangkan apa rasa angin lalu. Betul. Sebab kita dekat dengan pantai. Jalan kaki je sampai. Even tak pergi pantai pun, buka pintu bilik, angin tu masuk kan. Boleh tertidur macam tu je. Sambil-sambil buat kerja boleh layan je. Okay, lepas tu saya nak tanyalah. Korang kan untuk Amy dan Fifi, korang dah nak habis. Kalau Haziq panjang lagi jugalah. Betul lah. Kalau Fifi lah, Fifi perancangan untuk masa depan Fifi nak buat apa? Berdasarkan apa yang Fifi belajar, apa yang Fifi dapat dari belajar dekat Poly Besut ni, nanti Fifi plan mau buat bisnes. Lepas tu Fifi akan ingatlah yang apa lecturer kat sini bagi kat Fifi. Fifi start dari sini, ingat nanti lah. Lepas tu buat bisnes besar-besaran insyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Boleh tu. Boleh. Kalau Amy pula macam mana? Apa perancangan masa depan Amy berdasarkan apa yang Amy ambil sekarang? So perancangan masa depan based on my course lah. Mungkin lepas habis ni Amy akan cari pengalaman dulu untuk ada pengalaman yang lebih banyak. Dan mungkin kalau ada rezeki Amy nak start clothing brand. Kiranya nak buat brand Amy lokal. sendiri. Okay, faham. Brand Nak sendiri. fokus pada fashion pakaian lah. Mungkin sebab Amy more to streetwear. And Amy pun tahu banyak orang muda yang suka streetwear juga kan. Betul. So mungkin kalau ada rezeki Amy boleh start clothing yang boleh menarik perhatian InsyaAllah ramai. boleh tu. One day I nak tengok brand ni. Brand Amy ni. Budak Poly kita ni. Budak Poly kita ni. Okay, insyaAllah boleh tu untuk Amy dan Fifi yang tak lama lagi nak habis. Dia dah nak balik dah. Okay. Kalau Haziq pula macam mana Haziq? Perancangan untuk masa depan. Saya ada 3 lah. First cakap 3. Banyak tengok. Kalau tak dapat tu pergi yang kedua. Yang tak dapat tu 3 lah. Plan A, plan B, plan C. Faham. Dia perancangan habis ni nak sambung lagi. Dan habis pada sambung tu nak join TUDM. Tu first. Lepas tu kalau tak dapat TUDM, mungkin second tu akan jadi lecturer. Sebab tengok lecturer mengajar tu seronok. Dan yang ketiga mungkin akan jadi budak IT lah kat mana-mana tu, daripada segi kerajaan atau swasta macam tu. Jiwa IT, kiranya jiwa dia memang betul-betul jiwa IT. Dia memang IT. berdasarkan 3 plan tu memang tak lari dari IT lah. Sebab yelah kalau TDM pun memang ada juga bahagian IT apa semua. Mana-mana je boleh pergi kalau IT ni kan. Betul, boleh. Baguslah, salute lah Haziq ni. Sebab apa? Sebab jiwa IT dia kuat. Yang lain pun bagus juga. Yang lain pun bagus juga sebab
korang perancangan korang baguslah. Dah ada dah nampak kat mana macam mana kan. Ya, betul. Okay lah, last question daripada saya nak tanyalah. Mungkin korang ada nak bagi pesanan ataupun nasihat dekat adik-adik ataupun kawan-kawan dekat luar sana yang nak sambung belajar ke? Mungkin boleh start Fifi bagi nasihat atau pesanan. Okay, nasihat daripada Fifi. Bagi student yang mau sambung belajar, jangan takut walaupun datang dari jauh-jauh, jangan takut untuk mencuba dekat tempat yang baru. Betul. Lepas tu pesanan Fifi bukan pesanan, macam mau cakap lah. Terima kasih kepada semua lecturer, kawan-kawan Fifi yang Fifi jumpa dekat sini. Fifi akan ingat kamu semua. Lepas tu selamat tinggal lah. Take care semua. Itu je lah. Ambil kesempatan jugalah mau cakap begitu. Bagus. Tak apa, video ni kekal. Okay, Amy pula macam mana? Pesanan atau nasihat? Pesanan atau nasihat untuk adik-adik lah yang nak sambung belajar tu kan. Yang kalau ada yang minat fashion tu, yang minat seni ke, boleh try join course DBF dekat Poly ni. Sebab bagi Amy, sebab kita first batch, lupa nak cakap tadi. DBF dengan DDC ni kan first batch. So dia macam interesting sebab tak ada dekat tempat lain. Betul. Belajar batik, belajar menjahit. So macam best lah. So pesanan atau nasihat untuk adik-adik yang ada minat tu, tapi takut, dia macam dia minat tapi macam tak strong sangat, dia punya tak confident. So pesanan Amy, dia mulakan dulu dan cuba dulu, baru pandai tu akan datang sendiri. Betul. So lagipun kat sini lecturer ajar dari zero, lepas tu dari nanti A to Z. Dia dari tak tahu apa-apa sampai boleh master benda tu. So jangan takutlah untuk mencuba. Don't be afraid to get out of your comfort zone. Dan jangan takut untuk jadi luar biasa. Betul. Jangan takut untuk jadi luar biasa. Dengar tu. Haziq pula. Haziq ada pesanan atau nasihat untuk adik-adik kat luar sana? Pesanan untuk adik-adik yang nak masuk nanti, insyaAllah kita akan berjumpa sem baru nanti lepas. Mungkin MSK lah, sebab saya dan juga Aina akan menjaga korang semua di MSK nanti. Kita jumpa nanti yang nak masuk Poly Besut. Betul. Dan saya sebagai ketua Rapi mengalu-alukan sem 1 untuk masuk Rapi. Sebab sekarang ni Rapi dah cakap dah tak ramai orang. Sebab saya yang sama dengan Aina kebanyakan dah nak tak bertugas lah. Jadi kami memerlukan ahli baru seperti anda untuk join Rapi. Betul tu. Untuk menguatkan pusat Islam. Pusat Islam kita cantik. Serius cantik. Serius cantik. Dia ikut reka bentuk masjid luar negara. Taj Mahal ke? Bukan? Masjid Turki. Rasa Turki rasa. Macam tu lah. Tapi yang luar negara punya. Memang cantik lah. Okay. Tu pesanan. Ada tak kata-kata akhir daripada korang yang nak bagi kata-kata akhir? Kata-kata akhir. Boleh start dulu. Boleh start dulu. Alang-alang. Man first. Kata akhir saya, yang mana datang Politeknik Besut tu, datang lah. Pada cakap kalau ada program yang cakap Politeknik Besut buat untuk open, bukan sekadar cakap pelajar IPT bersama, datang lah kita tengok macam mana Politeknik Besut ni. Daripada cakap dari segi fakulti dia, dari segi persekitarannya. Lepas tu baru saya lepas satu lagi Aina yang kita buat bawang tu. Sem sebelum ni. Akademia tu ke? Bukan, yang bawang untuk tanam bawang tu. Sebelum ni ada sebelum ni. Sebelum ni kan. InsyaAllah mungkin nampak lagi lah. Untuk sen depan InsyaAllah. InsyaAllah akan dapat lagi lah. Amy pula ada kata-kata akhir? Pesanan terakhir dari Amy, macam tadi jugalah, jangan takut untuk mencuba. Dan kalau kita macam tak apa. Relax, santai. Kalau nak sambung belajar tu, pasti kalau rasa macam nak give up ke apa, just remember kenapa kita start. So kita akan terus semangat and we will keep going on. Betul tu. Ingat kenapa kita start. Ingat permulaan kita kenapa. Fifi ada? Ada sikit. Sikit, banyak pun boleh. Banyak pun boleh, tak kisah. Nasihat Fifi, tak kisahlah kamu sambung pergi belajar kat mana-mana pun, tapi jangan takut untuk sorang-sorang. Lepas tu lagi satu, jangan salah pilih kawan lah. Lepas tu, tapi itulah, kalau sorang-sorang pun tak apa.
teruskan je sampai habis. Jangan give up. Sebab kalau mau give up, fikir awal-awal sebelum plan mau sambung belajar kat situ. Betul. Sokong. Okay. Saya rasa perkongsian kita hari ni sangat-sangat menarik, sangat-sangat padat untuk korang semua yang tak tahu lagi pasal Politeknik Besut. Kalau korang tengok video ni, mungkin membantu korang lah tahu serba sedikit ataupun bukan serba sedikit lah, banyak lah tu kita orang kongsi tu. Jadi kalau korang nak tengok lagi yang lebih menarik lepas ni, korang kena stay tune lah dekat YouTube channel kita. Lepas tu korang kena subscribe. Lepas tu turn on lah button notification tu. Okay, saya rasa tu saja daripada saya. Sekian saya, Aina, host anda untuk Tak Kenal Maka Tak Cinta. Sekarang dah kenal, korang bolehlah start cinta kat Politeknik Besut ni. Bye. Assalamualaikum.